Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari tuan-tuan. Okay, Alhamdulillah hari ini hari yang ke-8 saya di Projek Mega site Jitra Kedah. Okay, untuk progres kabel dah 80% saya dah tarik, cuma tak turunkan lagi. Okay, cuma semalam saya dah bagi tahu untuk ding, saya dah buat area ni. Okay, untuk kawasan ni, dia kawasan halaman depan. Halaman depan ni asalnya ding sistem saya nak buat sini. Sini weh. Okay, nampak tak ding? Tapi dia punya rintangan tinggi. Memang cukup-cukup tinggi. Untuk 3 batang root 120 ohm tinggi. Okay, owner nak rendahkan benda tu. Jadi saya buat ke belakang. Belakang ni 8 batang root. Saya tersilap cakap semalam 3 batang root, 2 batang, 3 batang last kali. Lepas tu saya tak boleh nak buat penyambungan dah. Sebab kawasan dia cuma anda boleh tengok. Dia memang lapang. Tapi saya tak boleh nak hack. Dia sini bahagian ini dia apa ni, daripada owner dia bagi tahu apa ni, pelantaian dia ni konkrit tebal. Nak tahu tebal tak tebal, boleh tengok daripada area ni lah. Dia 2 lapisan. Yang ni dah renovate balik. Kita tengok dalam tu. Okey, untuk main DB ada lagi kabel yang tak turun. Main DB ni asal dia ni tuan-tuan. Dekat weh. Okey, jangan tengok yang ni. Ini untuk solar. Asal dia ni ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini asal dia. C16 ada 3, 4, C6 ada 2, C20 ada 1. Ini asal dia. Saya bagi ni penuh. Okey, kita tengok untuk sub DB. Okey, sub DB tengok. Lebih daripada DB asal. Pendawaian yang betul, pendawaian yang jujur, inilah. Ini baru sub DB. Ada lagi yang tak turun sub DB ni. Okey, kita tengok DB asal dia, sub DB. Ni. 1, 2, 3, 4, 5. 5 bermasuk depan 5, 10. 10. Saya nak cakap tak okey, tak. Saya bukan kata yang asal ni tak okey, tak. Cuma berbeza kalau kita kurangkan looping. Yang penambahan, ini penambahan asal dia. Asal tak ada. Okay, ini penambahan untuk cooker. Saya letak bagi 2 dekat luar. Okay, ni mesin basuh. Yang ni mesin basuh. Yang ni soket plug untuk apa ni? Untuk ikan. Kolam. Okay, yang ni soket plug asal. Tak pernah menjadi. Daripada owner, rosak. Selalu je rosak. Peralatan dapur, majoriti rosak. Saya tak bagi tahu apa ni, saya tak cakap wiring dulu bermasalah, tak. Cuma anda boleh nilai lah apa yang saya buat dengan yang asal. Kalau kita kurangkan looping, insya-Allah pendawaian tu akan banyak dan cara apa ni, bil api insya-Allah boleh rendah. Pakai mega kabel ni bil api boleh rendah tuan-tuan. Saya berani jamin. Tapi syarat dia wiring ataupun sistem wiring yang anda jalankan mesti cara yang betul. Untuk rumah ni akan ada perubahan dari segi point, dari segi penambahan pipe. Akan ada perubahan. Bila saya buat wiring, kebiasaannya apa ni, pipe asal takkan muat lah. Tu dah turun, pembantu saya dah buat turun. Tunjuk sini hero melayar kita.
Dia malu. Jadi untuk hari ni hari Rabu, hari yang ke-8, dan insya-Allah saya akan sambung balik pada hari Ahad. Hari Ahad saya akan sambung balik. Tak terkejar-kejar pun tau. Relax. Buat kerja relax lah saya ni. Lambat, orang nak cakap lambat lah. Kalau saya lambat, saya rugi. Senang je. Untung saya tak tinggi kalau saya main-main. Kalau saya terlampau cepat, pengguna, owner ataupun customer yang rugi. Sebab dia akan dapat wiring macam bar. Semata-mata saya nak kejarkan untung saya yang besar, wiring ke laut. Saya 3 orang, tuan-tuan. Seorang dah sakit lutut, inject. Seorang lagi membantu saya atas. Tak sempat. Saya kena ada pertimbangan juga. Okay, ni lah untuk sub DB, pakai Hagel. Nanti untuk solar akan sambung lah tu, saya sambung. Jadi insya-Allah panjang umur, dimurahkan rezeki. Ahad ni, hari Ahad saya akan sambung balik. Saya Zahra Engineering. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.